Saya Nurdina Harun dari Yayasan Kebajikan Negara. Hari ini YKN telah mengadakan satu kerjasama dengan UK, Malaysia, Kecekapan Konsortium, dan program ini sangat bersesuaian dengan objektif penubuhan Yayasan Kebajikan Negara yang mana kami mempunyai objektif untuk membantu golongan wanita, OKU dan B40 dari aspek kebajikan, pendidikan dan juga kesihatan. Peranan Yayasan Kebajikan Negara lebih untuk mencari rakan-rakan kolaborasi agar bantuan yang kita beri secara holistik kita boleh sampaikan kepada masyarakat. Melalui program-program sebegini diharap akan dapat tambahan ilmu dan dapat peluang-peluang untuk meningkatkan lagi ekonomi diri mereka dan juga keluarga mereka pastinya. Nama saya Ramona Blanes dari University of Glasgow, Adam Smith Business School. The value that we are trying to address are those marginalized communities to access education in order to improve their social and economic development. That's the main reason kenapa kita nak bekerjasama dengan Yayasan Kebajikan Negara Malaysia. Kita berharap that peserta akan dapat belajar dan menggunakan skill-skill dan knowledge itu untuk menjadi usahawan. Jadi mereka tidak saja nak mencari kerja, tapi mereka boleh mereka pekerjaan untuk orang lain dan untuk komuniti lain. Jadi pengajaran ini kami harap bukan saja akan membangunkan mereka peserta itu, tapi juga komuniti mereka. Okey, nama Kak Nur Fitri binti Zainal, asal Perak tapi kahwin di Sarawak lah. Jadi akak peniaga pasar malam dekat kawasan Kota Semarahan hampir 10 tahun. Di bawah perniagaan kami ada window-window yang nak kami bangunkan lah daripada rakan-rakan niaga yang memang daif. Jadi kami telah bawa barang hasil niaga diorang untuk dipasarkan. Jadi saya cakap dengan window saya, sampai bila kita nak berpusing di keliling ni aja. Jadi kita perlu fikir produk kita untuk berkembang. Jadi modul-modul keusahawanan ni saya harus pergi untuk pelajari. Di samping tu saya dapat mengajar balik kepada window-window saya supaya bisnes dia orang dapat diperkembangkan. Jadi daripada yang saya pergi kemarin, iaitu program kecekapan yang dianjurkan oleh YKN, saya rasa model ni amat ringkas lah dan masa yang tak terlalu padat untuk kita harus struggle. Sebab peniaga ni dia sentiasa tak ada masa. Jadi bila kita tengok modul ni, di mana-mana kita bawa je phone, kita boleh buat. Jadi satu peluang ni kalau saya rasa dibuka lagi di kawasan pendalaman ataupun kawasan-kawasan yang jauh, suka untuk peniaga-peniaga kecil ni nak berkecimpung dalam mencari ilmu perniagaan, saya rasa peluang ni amat tinggi untuk kami rebut dengan kos yang ditaja sepenuhnya oleh YKN. Nama saya Muhammad Fuad bin Adnan dan saya berasal daripada Kuching, Sarawak. Setelah saya cuba modul yang disediakan dalam bentuk apps ataupun pembelajaran secara online, apa yang saya lihat, dia memudahkan kita untuk belajar sebab dia secara online. Tak perlu pergi kelas secara fizikal, tapi kita boleh hadiri kursus tersebut secara online pada bila-bila masa, walaupun ketika kita berniaga. Dan bila saya lihat apps tersebut, ianya amat mudah, simple dan tidak membosankan sebab dalam apps tersebut turut disediakan satu permainan yang ringkas untuk membuka minda kita sebelum kita nak mempelajari ilmu-ilmu tentang perniagaan, yang mana ilmu ini banyak teori, ada permainan, sekurang-kurangnya kita tak rasa bosan lah untuk mengikuti kursus online tersebut.